Okey geng, Assalamualaikum. Hari ni sebelum nak jual barang, saya nak bagi satu pesanan sikit dekat customer-customer seluruh Malaysia ni. Bukan customer ESL sajalah, tak kira lah customer siapa pun. Hampa lepas ni kalau nak viral barang-barang apa pun, cukuplah hampa viral barang ESL. Sebab setakat hari ni ESL tak pernah lagi nak hantar surat saman kat orang, no. Hampa jangan risau. Hampa viral lah, apa masalah ESL hampa viral lah macam mana hampa nak buat sebelum ni lah. Tak pernah lagi lah saya nak pergi sama-sama hampa, nak pergi berpantun-pantun balik kat hampa. Saya terima apa yang viral kita tengok balik. Okey, benda ni tak betul. Okey, kita buat balik bagi betul. Ataupun benda tu kadang-kadang customer pun ada yang tak betul juga. Kita abaikan saja, ambil pi lah. Dalam banyak-banyak orang tu, dia nak buat video, dia rasa dia tak puas hati kat barang kita. Nak buat macam mana kan? Contohlah, saya bagi contoh, 100 orang beli barang kita, 99 pakai okey, seorang pakai ada masalah. Dia buat video. Itu hak dia. Ambil pi lah TikTok dia, Facebook dia, IG dia. Dia nak buat apa pun lantak dia lah kan. Kita jual, kita yakin barang kita okey, kita relax lah. Kita jual, banyak lagi orang nak beli. Kita tak payah nak berpantun balik, nak berbalas balik. Dan kita tahu kadang-kadang ada yang customer betul, ada kadang-kadang kita betul. So tapi yang saya nampak perasaan yang baru ni tu nampak macam dia salah lah. Tapi baby lah, okey. Baby, kita jual barang kita aja senang kan. Tapi sebab dia ada mention sikit kita punya nama, so kita boleh petik sikit lah. Okey, jadi yang ada kat depan kita ni, barang yang saya dah bagi tahu ni dia ni, geng. Ni dia, geng. Barang pun tengok colour apa ni. Tu dia, purple, hijau. Lagi kita pergi kat belah tu, kita main belah ni dulu. Okey, kita ada sprocket depan lah. Sprocket depan 415. Okey, hari tu putus stok lama ni. Yamaha punya 415, saiz 15. Dan yang ni saiz 16. Okey. Lepas tu yang ni tu pipe thermostat kita tu untuk NVA ataupun Y16. No, boleh pakai. NVA ataupun Y16 boleh pakai. Kat sini dia tulis tu Y16 NVA boleh pakai. Yang ni kita panggil bypass thermostat. Bypass thermostat untuk NVA dan juga Y16. Ni pun putih stok itu. Okey, ni kita ada barang baru no. Fuel pump X-Max. Fuel pump X-Max ni kita keluarkan satu model saja. 4 bar. Dia punya pressure dia 4 bar. Satu model saja kita keluarkan lah. Pump besar semua, apa pasang lah. Kalau ada meter, apa boleh test. Dapat 4 bar. Jangan risau. Tu dia. Kita buat satu model saja untuk X-Max. Kita tak buat lah sampai 3.5, 3.8, 4 bar, 4.5 tak payah. Kita buat 4 bar dan saya pakai dah sampai spek 82 pun tak ada isu. No, saya pakai sampai spek 82 pun tak ada isu. Sampai 400cc lebih lah. Sampai 400cc lebih. Tak ada masalah. So spek 76 ke 78 ke 80 ke 82 boleh pakai. Memang saya test tu terbaik lah. Puas hati lah. Konsisten. Kita punya pressure tu konsisten walaupun injektor kita sampai 400cc. Okey, yang ni pula fuel pump Y15. Okey, Y15 3.5, Y15 4 bar. 3.5 bar, 4 bar. Okey, yang ni my bahagian mono. Mono ni saya tak tahu dah abang berapa ribu, puluh ribu biji jual. Tapi sebelum ni kita duk jual color purple saja. Kali ni kita masuk color hijau, color merah. No? Yang ni purple Y15 205 lah tinggi dia. Yang ni green ataupun hijau 205. Yang ni red ataupun merah 205.